Kan saya dah cakap, ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh. Weh. Screenshot. Cepat. Screenshot. Cepat. Ketua kawasan permulaan. Kenapa perlu ada ketua kawasan? Apa ketua kawasan ni akan nak buat? Siapa yang buat pelantikan ni? Tidak perlu ketua kawasan. Kita ada balai polis. Tak perlu jadi penghulu. So betul lah apa yang kita predict. Satu hari mungkin akan jadi satu parti politikal dalam negara kita, demand and all that. Inilah demand yang pertama, walaupun tak official, tapi still demand. Tapi ini sudah tak boleh. Ini tak boleh. Tak ada ketua kawasan dekat sini. Ketua kawasan adalah orang Malaysia. Ketua kawasan adalah balai polis. Balai polis, PDRN. Itu ketua kawasan. InsyaAllah. Thank you. Orang Kelantan, buka mata ni, buka mata luar. Tengok gapo tu. Pokok ni siap buat betul behel lagi. Buat betul behel cara hari ni panggil ni. Tak ada perlu saya apa-apa ni. Siap ada, okey. Siap ada daerah ni. Buka mata orang Kelantan. Satu lawan pokoknya ni. Hidup Bangladesh.